Waktu yang paling best untuk minum teh moringa. Antara waktu yang paling best untuk minum teh moringa ialah pada waktu pagi, iaitu sebelum sarapan. Sebab apa? Teh moringa membantu detox ringan. Boleh juga bantu aktifkan sistem penghadapan. Kalau ada pakcik-pakcik ataupun makcik-makcik yang suka minum minuman berkafein macam kopi, boleh ganti dengan teh moringa. Sehat pun sihat. Yang kedua, boleh juga minum waktu lepas waktu tengah hari. Sebab apa? Kurangkan rasa perut yang berat. Selain daripada itu, bantu juga penghadaman dan elak mengantuk pada waktu kerja ataupun pada waktu petang. Yang ketiga pada waktu petang iaitu tea time ataupun letih balik kerja. Sebab apa? Teh moringa boleh bantu kurangkan tekanan dan kepenatan. Boleh juga bantu beri boost tanpa kafein dan itulah waktu untuk refleksi diri. Yang keempat sebelum tidur iaitu pada waktu malam. Kenapa? Sebab boleh bantu untuk tenangkan badan dan fikiran. Selain daripada itu, bantu untuk buang angin dalam badan dan juga bantu tidur lebih lama. So, kalau ada yang berminat nak beli teh moringa, boleh tekan profil kita orang and tekan dekat kita shop.